Assalamualaikum geng. Okay, aku lepaskan Oyen ni dekat tempat kerja aku, kat tempat biasa aku basking. Ni dia kat Medan Selera Bandar Tun Razak ataupun dikenali sebagai Anjung Selera Madani. Rumah aku berdekat sini je, dekat Bandar Tasik Selatan. Ramai yang komen apa ni, suruh jaga Oyen ni kan. Kita orang memang pecinta kucing. Aku, isteri aku, anak-anak aku semua memang pecinta kucing lah. Tapi dulu kita orang, rumah lama kita orang jaga kucing. Tapi rumah baru yang kita sewa sekarang ni, owner tak bagi jaga kucing. Lepas tu memang kawasan tu memang kawasan dilarang menjaga kucing lah. Tapi jangan risau, kat Medan Selera ni banyak gila kucing-kucing terbiar dan peniaga-peniaga kat sini semua bagi diorang makan. Aku pun setiap hari basking dekat sini. Memang akan menjumpa lah Oyen ni. Ini dia. Okay, kalau ada yang berminat nak jaga dia, boleh datang sini, boleh DM saya, jumpa saya. Dia memang ada kat sini, jangan risau. Daripada malam tadi, lepas dah bagi makan malam tadi, saya letakkan dia dekat sini. Hari ni tengah hari jadi saya basking, dia masih ada kat sini sampai sekarang ni. Petang ni pun dia masih ada lagi. Dia tengah main dengan kawan-kawan dia. Banyak kawan dia kat sini. Kalau siapa berminat nak jaga dia, boleh datang sini. Medan Selera Bandar Tun Razak, Anjung Selera Madani. Inilah dia tempat saya basking. Miau miau. Ada lagi dekat Anjung ni. Duk pergi main air pula. Sampai basah dah dia. Seronok sangat main air ni. Dia pun nak basking juga kan. Nak basking juga. Tengah mandi tu. Alah, kesian dia. Anak yatim piatu ni. Okay, alright, ucapan saya yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan untuk Oyen dan mendoakan untuk family saya. Doa yang baik saya kembalikan kepada anda semua. Dan kisah pasal Oyen, ini adalah part yang terakhir lah. Mungkin tak ada lagi yang lepas ni. Tapi kalau ada yang nak jaga Oyen tu, datang sini ataupun DM saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Daripada saya, Ayat Ceria.